Okey, sebelum kita jawab soalan pertama tu pasal coaching tu, okey, berapa modal yang diperlukan untuk buka isi? Modal untuk senang cerita bisnes isi lah the whole thing. Okey, bisnes isi modal dia adalah asingkan, yang modal yang penting yang pertama adalah untuk buka shop sahaja. Asingkan dalam RM70 untuk buka shop sahaja. Okey, kemudian soalan dia ialah mungkin ada modal lain apa semua kan, sebab Etsy memang akan ada fees macam untuk letak listing saja ada fees. Lepas tu kalau ada sale ada fees. Belum lagi, maksudnya dia ada tax lagi dan sebagainya. Okey, sekarang ni isu dia adalah bila tak ada sale, nanti all the fees tu, fees yang listing tadi tu, fees yang bila ada tax tu kita kena bayar. Okey, that's why bila dalam Etsy kita ajar macam mana supaya kedai kita ada sale, strategi macam mana nak kena ada sale, supaya kita tak payahlah bayar apa-apa dekat Etsy. Maksudnya modal buka shop sahaja. Modal selebihnya adalah modal untuk rajin research, modal untuk rajin dengan SEO. Okay, so soalan dia untuk dapat sales pertama dan potensi income tu, okay, sebab saya sendiri berguru dengan tiga orang. So jadi kita dah tengok beberapa, maksudnya walaupun kita copy paste apa pun strategi kan, lain orang, ada orang pecah telur listing ke-20 dah pecah telur, ada orang listing 40 baru pecah telur. Saya myself listing ke-33 pecah telur pertama. So lain orang, lain berbeza-beza. Sebab tu saya selalu highlight dalam live, saya tak suka highlight pasal RM. Saya tak boleh garanti, takkan garanti yang kalau you tiru copy paste ni, strategi ni, sebulan confirm 1000, confirm 4 angka you punya profit. Saya tak nak garanti benda tu, sebab rezeki RM dan rezeki, sebab ada orang boleh buat listing beza-beza, jumlah listing beza, tapi ada orang kenapa seminggu ada 7 sale, ada orang seminggu 3 sale, ada orang seminggu sampai 10 sale. Why? Okay, strategi berbeza-beza dan rezeki RM tu berbeza. Tapi apa yang kita boleh garanti, bila in a long term, sebab tu kita kata isi ni is a long term, so by long term, so nanti sales tu akan auto. So itu yang kita kena belajar. Kita kena belajar SEO, keyword, strategi. In the conclusion, summary, Etsy is a real struggle. Tapi maksudnya dia tak mudah, tapi dia tak susah. Maksudnya kita kena put effort. Just give yourself first 6 months to 1 year je. Mungkin orang yang bekerja mungkin lama sikit lah masa yang you kena bagi, sebab you nak kena allocate time macam mana nak main dengan strategi, nak buat research apa semua kan.